Bawa EV hari ni Hari ni pengaruh rakan sebaya ni. So now motor dah naik dyno. Kenapa? Oh, kena ke depan kan sikit diorang punya ni. Wah, ni kerja banyak ni. Sebenarnya Wan adalah idola saya. Tak ada. Kalau tampil ni susah nak baca. Bacaan tak tepat. Jadi kita boleh tengok kat sini ya. Ini adalah ECU standard. Ngam. Apa yang ngam pun aku tak tahu. So sekarang ni yang Tune Boss punya, yang mapping standard daripada Tune Boss. Tapi nampaklah dia improve 2 horsepower kan. Tengok buluh dia macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi. Back to the video. Syazwan Razak di sini. Salam sejahtera dan Assalamualaikum semua. Untuk video kali ni guys, aku nak pergi tune aku punya ECU Tune Boss. Sekarang aku tak pakai ECU Tune Boss lah, obviously. Aku dah pakai standard. Dan sekarang nak pakai ECU Tune Boss balik. Tapi nak kena retune. Kenapa perlu retune? Disebabkan oleh aku punya minyak terlalu kuat bila pakai ECU Tune Boss ni. Minyak dia kuat sangat ke? Bagi aku ya. Sebab aku buat daily ride. Kadang-kadang aku buat runner dan sebagainya. Lepas tu ada jalan sana sini. Untuk penggunaan tahun dia sangat-sangat kuat lah minyak dia. So hari ni aku ada masa sikit nak pergi retune minyak AFR dia dekat Dyno District. Untuk pengetahuan semua, Dyno District ni, susah ni nak sebut, adalah hak milik Abang Rocky dan juga Hanif Thoughts. Ya, kita punya abang-abang YouTuber yang terkenal. So disebabkan nak support kawan-kawan kita punya bisnes, aku buat kat diorang je lah, alang-alang kan. So kita boleh buat video, kita boleh buat santai-santai punya video. Dan kita minta diorang punya suggestion, apakah diorang punya suggestion itu, ini dan sebagainya. Kedai Dyno District ni terletak di Kajang, Sungai Ramal, macam tu lah. Aku daripada Maluri, Taman Maluri ni nak ke sana lebih kurang dalam setengah jam macam tu. Dan ya, kita jumpa sekejap lagi. Mari. Kita dah nak sampai. Tak ada pun signboard dia, mana kan. Orang Google ataupun Waze je lah. Pusat servis skuter dia dekat sini. Mana Dyno District punya poster? Tak ada kan. Dia agak terperencil sikit kat sini. Belakang Motor Aspect Petronas ni adalah Abang Rocky dan juga Hanif Thoughts punya kedai. Begitu saja. Assalamualaikum. Kita masuk dulu terus. Ini adalah Dyno District oleh Abang Rocky dan Abang Hanif Thoughts kita. Siapa yang bawa motor ni Macam motor EV ya, Pro ya, MEV 1 Moderna. Siapa yang bawa motor ni Jom kita nak menyapa diorang. Lepas tu kita nak ready sikit apa yang kita boleh buat dengan motor ni dulu. Buka dia punya kotak angin ke, buka dia punya itu ke, ini ke. Jom, let's go. Jom. Dah ready. Tapi ni antara diorang punya office. Ada 3 orang. Open gate ke tu? Tak open gate. Tak action 6 je lah bang. Come on. Assalamualaikum. Tuan-tuan. Uish, abang idola pemotoran ada lah. Pening sikit lah. Lain macam Bukan awak punya. Lain macam bawa EV hari ni Hari ni pengaruh rakan sebaya ni hari. Nampak lalok lah tu. Jom. Nak makan dulu, lapar. Jom. So now motor dah naik dyno. Kenapa? Berat ke? Sorry lah, motor berat sikit. Tapi belah kiri kanan ni ada baju hujan je pun. Mungkin dia punya ni kot, crash bar. Panjang motor ni. Macam mana ni? On tak on? Tayar 19 depan. Tayar 19 depan. Kena cabut ke tayar? Cabut ni tayar ni. Kau tak ada tayar kecil sikit ke? Mana maunya? Tak lepas guys. Tak lepas. Kena ke depan kan sikit diorang punya ni. Wah, ni kerja banyak ni. Susah kerja. Alah, pizza je lah. Orang yang buat tu susah, aku yang tengok pun lagi susah. Dia minta. Motor din lah itu lah. Nak kena adjust. Dia minta makanan guys. Mat, kita dah cakap nak buat daily. Lain dia punya mounting tu macam tu, asal tak ke bawah. Mana ke atas. Kalau ke bawah, dia ke bawah sangat. Tapi dia agak pelik lah. Sebenarnya kena pakai, apa nama? Chin mount. Pakai yang ni. Abang Bob ni dia pakai chin mount macam ni. Ni yang universal punya. Jadi memang tak ngam dia akan jadi macam tu. Sebab nak bagi dia tinggi. Kalau dia rendah, tak best.
Helmet sama, bag sama. Oh, sebenarnya Wan adalah idola saya sebenarnya. Tak ada. Pasal tu saya nak pakai Suzuki lepas ni. Suzuki bang. Hayabusa! Oh, motor ni. Motor apa? Motor pencet. Lupa pula. Okey. Itulah. Motor Suzuki je dah. Dah pening dah. Baru motor Suzuki. Pening. Kita datang macam menyusahkan lah pula kan. Tapi tak apalah, daripada tak ada kerja kan. Ini dah lama sangat ni diorang tak adjust. Disebabkan V-Strom saja diorang kena adjust. Alamak. Kita bawa kapcai je kat sini. Kapcai dengan 250 je. Nampak dia import khas. Suzuki. Tayar dia besar. Tayar besar kan? Oh, tayar depan 19 kan? Betul. Nak tengok jadi ke tak jadi? Tengoklah kejap lagi. Video. Bang, tolak cepat bang. Tolak lah ni. Dah tolak lah. Dia tak larat guys. Motor berat guys. 1, 2, 3. Ya. Motor berat dosa ni. Berat Tolak. Dia sebenarnya tak berat tau. Aku yang memberatkan dia dengan ada crash bar dan sebagainya. Allahu Akbar. Tolak. Okey, masuk guys. Masuk. Ke depan lagi. Tadi tangan dah hitam dah. Nak kena hitam balik ke tangan? Tarik balik. Tarik balik. 3 kali lah. Banyak kali. Sebab rim depan dia besar, panjang jadinya. Kau tak ada rim 17 ke? Kalau kau takkan ada kot. Memang tak ada lah. Settle masalah kita. Tak ada bang. Takkan nak beli 2 rim. Bukan. So, motor kita dah naik dyno. Dah pump tayar. Tadi tayar berapa bang? PSI dia. Tadi tayar 20. Aku tak check pada ada cigi kot. Tak check. Sebenarnya kena berapa? 30, at least 30 Patutlah dia makan tak rata. Aduh, patutlah nak teraksidon lah itu. So alat yang beribu-ribu tu sebenarnya tu apa tu? Tak nampak. Patutnya kena check lah. La ilaha illallah. Dah lah paling senang nak checknya kat situ kan. Kuning banyak tu. So ni cigi dia boleh tengok sebab ada TPMS depan 20, belakang tadi 20. Dari CC dah naik 36, so okey lah. So diorang suruh aku pump untuk dyno lah, lebih senang dyno. Dan sebelum tu ada apa nama? Tak? Bong meter. Bang sensor. Cuba tunjuk sikit. Ini kena welding lah. Kan? Kalau tak ada ni susah nak baca sebab Bacaan tak tepat. bacaan dia tak tepat kalau baca belakang. So kita untuk letakkan sensor ni Mantap, kena ada benda tu. Kalau tidak, kalau tak ada kena buat kan? kena buat. Mantap. Soalan utamanya, Nep, kau nak makan nasi Arab ke, nasi apa penyet ke atau nak burger? Takkan burger. Bukan burger. Takkan burger. Burger 2 lah. Takkan burger. Burger dua, nasi Arab. Dia nasi Arab kapsa. Kapsa. Oh, dalam kapsa ah. Nak nasi Arab kambing. Kambing. Oh, kambing. Satu ke dua? Satu cukup. Satu. Alah yang kalau kambing seekor tu baru 1,500. Bang, pintu keluar mana bang? Makan modal. Ni Mamat ni macam kenal lah Mamat ni. Orang biasa kita orang buat betul-betul sini. Dia dalam game dia baik. Betul. Sopan. je. Baik bang. Baik orang. Saya baik bang. Baik bang. Saya sebenarnya tak kawan dengan dia orang bang. Ini terpaksa baru datang. Babi. So apa dia punya solusi? Kita nak kan dulu standard nak tengok dia punya power. Standard dia. So, sekarang dia dah tengok AFR dia. Berapa? 13-14 AFR dan 13-14. Ini adalah issue standard. So kita akan try issue standard dulu dengan air filter standard. Nak tengok AFR dia berapa. Ni AFR dia, air fuel dengan ratio. Jadi kita boleh tengok kat sini ya. Ini adalah ECU standard dan air filter pun standard. So tuner dia akan start buat.
Ngam. Apa yang ngam pun aku tak tahu. Okay, sekarang ni kita nak tukar isu tune boss. Lepas tu kita nak tengok mapping standard yang tune boss dah buat. Lepas tu baru kita tukar air filter, baru kita tune. Mantap, mari. So ini dia ECU daripada tune boss, letak dalam plastik gitu. Ini ECU tune boss. Boleh buang. Jangan. Standard jangan. Okay, tadi masa isu standard dia punya FR main 13-14. So sekarang ni yang tune boss punya, yang mapping standard daripada tune boss, kita boleh tengok idle dia dah 12 lah. So ni optimum punya FR lah. So kita nak run, kita nak tengok dia punya FR. Lepas tu tukar air filter, baru kita tune. So kita tengok kat sini daripada graf dia. Okay, yang ini adalah asal. Kalau kita tengok top curve dia ni lebih kurang je, tapi HP dia ni naik sebab RPM dia dah buka sampai 11. So dia boleh naik lagi lah HP dia. Tapi tengok minyak pun dah cantik lagi. Bahagian sini dia dah main 12.3, 12.4. Kita buka yang besar sikit. Okay, yang ni nampak dia punya AFR dia tune lah, yang setting asal tune boss. So kita nak tukar air filter, kita tune balik 24.6. Ni standard lah 24.6. 20.13. Okay. Bila dah pakai tune boss 26.7, top sama lah 20.15. So ini naik. dekat sini lah. So lain tempat lain lah dia punya HP dia. Oh, lain Sebab mesin dia lain-lain. Mesin yang lain. Dekat Faham? sini Tapi nampaklah dia improve dual power kan? Betul? power sebab RPM tu dah tinggi lah. Faham. Jadi kita tukar air filter. Ya. Jom kita tukar air filter dulu. So pada korang yang tak tahu air filter dia kat mana, air filter dia duduk dekat kursi bahagian depan ni. Lepas tu dia ada beberapa skru saja. 1, 2, 3, 4, 5 skru. So ini adalah air filter dia. Air filter ni pun dah hitam dah. Siap ada, dah terblocking dah kat sini. Air filter original dia macam ni. Ini original pada Suzuki. Aku dah tukar dalam 2 kali lah. Tapi ada stiker bawah seat tu dia dah tersedut sekali. Now kita nak tukar air filter daripada Umar yang dah di custom oleh geng markas. Nampak? Dia dah gun semua ni. Memang ngam-ngam masuk, ngam-ngam soy saja. Jom kita masuk dulu. Masuk. Okay. Masuk macam ni? Macam ni ke macam ni? Yang ini kita masuk saja. Ini macam tengok dia ngam kata ngam. Tak boleh masuk guys. Okey, sadar kau. Wow, hati. Tak mudah guys. Tak mudah. Sebab ada banyak harness wire kat sini. So itu adalah air filter tune boss. Nampak adventure sebab dia naik ke atas. Nak Mari. tukar tak Lewin tu? Nak tukar tak? Exhaust Lewin tu. Nak? Nak. Tapi kena buat lain pipe lah kan. Dorang racun exhaust pula. Mana exhaust tengok. Ini dia. Ini macam abang ajak pakai lah. Oh, designan ni tau. Ini Lewin. poli je dengan poli. Poli dia cantik tu. Tu apa? Liovin lah. Oh, Lewin ori bro. Liovin bro. Titanium. Gempak. Tengok. Ui. Mantap. Gila lah kalau macam ni power tu. Tengok. Tengok buluh dia macam mana. Ui. Forward. Warning high temperature. Ui, ini bukan Liovin, L-Scott. Lewin Scoot. Liovin Scoot untuk skuter. Kau ni Forward Lewin ni. Untuk skuter. Untuk skuter. Tapi pun Oh. poli dia pakai. tak tahu Lewin ori tak ori lah. Dia mesti ada skru ni. Skru Dia 3. bukan pakai Pakai tak tu. Tak main nak getar-getar macam tu. Gitu. Dah jom kita tune. Okay, kita dah connect kan tune boss ni. So first kali mesti kena buat calibrate total lah. Ni. Kena calibrate. Buatlah macam ni dia kata 3 ke 4 ke 5 kali. Next. So pastikan total ni dia sampai 100%. Kalau tak 100% kena adjust. Maknanya ada problem. Sama ada TPS ke. So, Finish. PM 11.3 dah floating. Maknanya? PM ni boleh sampai 11.2 je. Oh
buff kau dah floating. Kena buat buff clearance lah maknanya. Bukan. Bukan Kita kena valve spring rating tu kena keras sikit. Oh, faham. Dah ada panggil buff clearance ni lah biar aku tahu. Kalau Suzuki dia tak buat clearance. Ya? Dia buat Desmo. Oi, Desmo. Desmo tu bukan Ducati ke? Desmo tu kalau kau nak tahu yang dekat dalam lagu Desmo Loni tak suka. Bukan juga, bukan. Tapi tadi kau bagi tahu Tapi lah. Apa? Kita punya rahsia semua kau bagi tahu tadi. Setting tadi semua. Biar laju lah. Masukkan dalam video. Rahsia kita dah tahu guys. Ya macam ni tak boleh cik makan lah. Kau cik makan lah. Biar lepas ni Syazwan Dino District. Tapi ada Dia dah juga. Dino District tak payah lah. Syazwan Dino cukup lah. selesai kita dyno. Sekarang ni kita makan dulu. Masih abang buat belanja? Masih bang? Oh, makan nasi. Masih Motor dah laju belum? dah laju dah. Uish. Abang buat belanja Hamzah, apa ni? Hamzah. Ha? Hamzah. Hamzah? Bukan. Hamzah. Ni bukan kapsa. Kapsa lem tu abang buat belanja. Semoga dipanjatkan rezeki abang Bob. Amin. Tumpang lalu. Amin. Ini? Air. Air tak diet ini. Yang kita belanja nanti. Aduh. Member nak diet. Makan tu jadi terkentuk. Tapi abang buat belanja ni pula. Tak tahan tu. Terkentuk kuat perut rek. Bang, makan abang? Tak makan? Mari. Kita makan dulu. Bismillah. Now motor kita dah settle dah. Tak perlu nak ditune lagi sebab kita dah bagi tuner tune lah. So aku nak tanya Todd lah, macam mana dia rasa dengan aku punya performance ni tadi. Okay, so motor ni tadi kita dah dyno. Kita dah tengok sebelum pakai isu Timbos dengan isu standard. So disebabkan motor ni standard, dia tak ada buat apa-apa perubahan dekat exhaust ke, dekat bahagian enjin ke. Performance dia ni standard je lah. Mana kita dah tengok daripada isu standard tadi, kita dapat dalam 24 HP lebih. Bila dah pakai Timbos, dia naik dalam 2 HP. Itu pun sebab dia dah open punya RPM, sebab standard dalam 10,000 RPM. Bila dah open sampai 11, dia naiklah lagi HP dia. So untuk yang standard, jenis yang memang nak jimat minyak, tak disarankan lah kalau nak pakai, sebab minyak dia akan lebih sikit. Tuning dia masa kita pakai Timbos ni, dia akan lebih sikit minyak dia, sebab dia nak optimumkan dia punya FR tu, dia main 12 ke 13. Untuk isu standard, FR dia akan jadi 13 ke 14. So dia lebih kering sikit, lebih tinggi, lebih kering. Kita dah tune just nice. Tengah-tengah kita ambil selamat lah, 12 ke 13 lah. Tu biasanya yang kita akan tune lah. Performance beza sikit daripada segi torque pun tadi ada naik sikit dalam 0.3 macam tu. So tak banyak beza lah sebab motor ni standard. So melainkan kalau dah tukar exhaust ke apa ke, kita boleh nampak lah perbezaan dia punya torque curve dia tu. Nak pakai pun okey, tak nak pakai pun okey. Tapi kalau tanya aku, sebab motor ni pun dia pakai oil cool, better pakai lah. Minyak tu lebih optimum dan engine pun lebih kurang sikit panas. So maknanya kalau kita pakai isu Timbos ni, kita boleh tune sendirilah kan, nak macam mana, basah ke, kita nak kering ke. Hidupnya kita ikut optimum lah. Optimum. Akan main 12 ke 13. Sekarang optimum kan? Optimum lah. Mestilah lagi power. Tak adalah power. Maknanya dia, kalau kau tukar sekali pun kau punya isu Timbos ni, dia dah memang up 2 power lah kan. Cumanya kita tune lagi untuk bagi dia lebih optimum, betul betul, dah faham dah sekarang. Sebab tadi dia tukar filter tu kan. Sebab tu kita tune lagi sikit lah. Sebab kita dah tukar filter tu. So filter daripada Bob yang tolong custom. Jadi kenalah kita sebab mapping daripada Timbos dia tak buat kan.
mapping yang buka snorkel dengan Tak ada kan? dengan apa? Air filter tu kan. Tak ada. So kita kena buat balik lah. Kalau korang beli yang standard macam ni, terus pakai je, tak ada masalah. Disebabkan aku ada custom sikit, kenalah buat balik minyak dia, AFR dia betul Dah, jom. Mari kita pulang. Wih, makin laju lah. Bye guys. Papa Roger. Bye. Thank you so much guys. Asal lebih ringan ni. Ya, dia lebih ringan guys. So selesai. Aku dah pasang balik ECU Tune Boss. Sebab apa? Saja je. Boring-boring kita pasang balik. Tapi dengar kan? Dengar dia punya mengauman. Sabar. Ya betul, dia sangat-sangat ringan. Sangat berbeza dengan standard. Aku memang saja je tukar original, lepas tu tukar ECU balik. Sebab aku nak tahu dia punya kemampuan ECU ni. Aku dah pakai dalam sebulan lebih dah ECU standard. Lepas tu aku masuk balik ECU Tune Boss ni, dah tune balik. Memang padu rasa. Tune apa kan? Sebab mapping ni Tune Boss tak ada mapping yang pakai air filter daripada Umar. Jadi apa yang aku buat, aku minta Todd tolong setting lah AFR dia, minyak dia dan sebagainya kan, supaya dia boleh optimum lah minyak tu. Tak adalah orang kata dah tukar itu ini tapi tak tuning, gitu je. So apa yang dia katakan tadi, itulah resultnya. Lebih optimum, horsepower meningkat, dan juga daripada standard kita cerita daripada standard ni, horsepower naik 2. Lepas tu dia punya torque pun naik juga. Okey apa, alhamdulillah. Aku pakai baju hujan siap-siap sebab aku tengok dah memang gelap dah. Pakai siap-siap lah guys. So terima kasih kepada Rocky dan Hanif Thoughts. Dan tidak dilupakan kita punya Abang Bob yang selalu sangat belanja aku makan. Terima kasih Abang Bob. Semoga dia banyakkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. So itulah dia. Sedikit sebanyak kita dah tune ECU Tune Boss. Sebab aku dah tukar air filter daripada Umar. Itu je, nak kena tune balik baru dia sedap. Dia optimum balik dia punya minyak. Tak terlalu nipis. Macam Tok cakap standard dia nipis kan. Jadi kita bagi dia optimum balik. Gitu. Lebih kurang gegar, lebih meningkat horsepower. Horsepower memang meningkat lah kalau korang tukar lah ECU Tune Boss ni kan. Semua pun dah tahu. Tune Boss pun dah cakap. Cuma kenapa? Untuk tune balik AFR dia. Itu sahaja. Alright. So aku rasa video sampai di sini sajalah. Okay. Baju hujan, link ada dekat description, ataupun link aku tempelkan dekat video ni sahaja. Boleh cari. Aku dah pakai lama dah ni. Memang sangat-sangat bagus baju hujan ni. Itu saja. Gerak dulu Papa Roger, like dan subscribe dah betul gang. Aku Syazwan Rahizat. Cun gang, mantap.